Berita baik telah datang ketika fasa rundingan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) untuk memperoleh pesawat pejuang FA-18 Hornet milik Tentera Udara Kuwait telah menunjukkan perkembangan positif, di mana hasrat Malaysia untuk memperoleh kira-kira 30 buah pesawat pejuang FA-18 Hornet terpakai daripada Kuwait semakin hampir menjadi kenyataan, selepas menerima kelulusan rasmi daripada Amerika Syarikat. Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Asad Khan Goriman Khan semasa sambutan hari ulang tahun TUDM ke-67 di Pangkalan Udara Kuantan, menyatakan bahawa Washington telah memberi lampu hijau bagi membolehkan proses rundingan diteruskan antara ketiga-tiga negara terlibat. Ada perkembangan positif, kita telah tubuhkan satu jawatan kuasa melibatkan Kementerian Pertahanan kedua-dua negara serta Tentera Udara Kuwait, dengan pihak Amerika Syarikat telah memberi kelulusan untuk kita teruskan perbincangan lebih lanjut, kata Panglima TUDM itu. Ia menambahkan bahawa ketika ini Tentera Udara Kuwait perlu mendapatkan pesawat pejuang FA-18 Super Hornet baharu yang dibeli dari Amerika Syarikat terlebih dahulu, di mana apabila Tentera Udara Kuwait telah mendapat pesawat pesanan mereka, besar peluang pesawat pejuang Hornet milik Kuwait akan diterima Malaysia dan perbincangan sudah boleh untuk mula dilaksanakan. Keputusan untuk membeli pesawat daripada Kuwait itu adalah bagi mengisi sementara keperluan TUDM susulan beberapa aset udara yang akan ditamatkan perkhidmatan dalam masa terdekat.